Yang tak faham isu Petronas dan Sarawak, boleh dengar video ni sampai habis. Baik, sebelum saya start, Sarawak adalah jantung kepada Petronas di Malaysia. 60% gas asli dan 30% hasil petroleum di Petronas adalah daripada Sarawak. Pada tahun 1974, Petronas ditubuhkan dan diberi kuasa untuk mencari gali petroleum di Malaysia mengikut Akta Pembangunan Petroleum 1974. Sabah dan Sarawak diberikan royalti sebanyak 5%. Berdekat-dekat perkara ini berlaku, 2017 Sarawak menubuhkan Petros, iaitu syarikat minyak milik Sarawak sendiri. Tun Mahathir nampak perkara ini akan berlaku dan tawarkan royalti daripada 5% naik kepada 20% jika beliau menjadi kerajaan. 2018 Tun M naik sebagai kerajaan dan gagal tunaikan janji. Tun M cakap, royalti kami tak bagi, tapi kami akan bagi dalam bentuk peruntukan kerajaan persekutuan yang diumumkan setiap kali bajet. Tak puas hati, Sarawak mengenakan cukai jualan sebanyak 5%. Petronas cakap tak sah dan isu ini dibawa ke mahkamah. Petronas kemudiannya terpaksa membayar lebih 2 bilion kepada Sarawak. Daripada tahun 2020 sehingga 2023, kuasa Petros menjadi lebih besar. Antaranya mereka dibenarkan untuk memegang lesen operasi, dibenarkan untuk menubuhkan stesen minyak sendiri dan lain-lain lagi. Yang terbaru ialah Petros telah mengeluarkan notis bahawa Petronas beroperasi tanpa lesen di Miri, Sarawak. Kali ini Sarawak memohon jaminan bank sebanyak 7.1 juta berkaitan pengedaran gas di negeri tersebut.